Tu kita merah. Waalaikumsalam. Okay, penting kita. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum. Pagi semua. Dengar tak? Alhamdulillah, dengar clear. Ya. Jadi nama saya Cik Gudin dari Sungai Petani Kedah. Jadi saya diminta untuk share pengalaman saya kena serangan jantung dan metod kesembuhan dengan menggunakan produk BE International dengan asbabnya, dengan izinnya. Jadi di bulan 11 tahun lepas saya pingsan. Jadi saya pingsan, bawa ke hospital dan memang didiagnose serangan jantung lah. Jadi bila buat angio, 3 saluran darah besar saya sumbat 70 hingga 95% jantung saya lah. Jadi kalau nak buat stent tu memang tak boleh lah. Jadi doktor nasihat buat bypass. Jadi dekat sinilah saya diperkenalkan oleh produk BE masa duduk di hospital tu. Jadi orang yang memperkenalkan adalah Dr. Marisa, superwoman. Hari ini dia dah jadi di Diamond DCA. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Marisa. Jadi apa yang saya 5 hari masa duduk dari atas katil hospital tu, saya konsum Bifid, pagi 2 sachet, malam 2 sachet, Shirutu pagi 2 sachet, malam 2 sachet, Zenkozo 10 biji pagi, 10 biji malam, Lifcore 10 biji juga pagi dan malam. Lepas tu Next Bio 1 pagi 1 malam dan seluar Alora. Jadi masa itulah 5 hari tu saya duduk kat ICU. Lepas 5 hari balik rumah. Balik rumah jadi continue dengan produk yang macam biasalah. Selepas 2 minggu pergi jumpa balik doktor. Biasalah appointment dengan doktor selepas 2 minggu. Jadi saya boleh berjalan, bercakap dengan suara yang anda semua dengar. Jadi doktor pun dah tengok saya masuk tu, tak pakai kursi roda, tak bertongkat, tak ada siapa pimpin. Saya masuk dengan gaya seorang hanya sakit demam hari tu. Jadi bincang dengan doktor. Doktor tanya macam bila nak buat bypass. Saya pun bincanglah, saya ringkas nenek. Okay, kita shortcut. Jadi doktor cakap, you tak payah datanglah jumpa saya. Whatever you rasa nak jumpa saya perlu, you datang. Jadi sehingga sekarang saya masih menggunakan produk BE dan saya tak rasa seperti saya seorang pesakit jantung. Saya boleh buat aktiviti brisk walk, saya boleh buat aktiviti macam biasa. Bulan ni dah 6 bulan dah. Saya masih maintain dengan produk BE. Alhamdulillah, terima kasih BE. And then ramai juga kawan-kawan yang surprise tengok saya, mai pegang tangan saya, jumpa tu, you rahsia apa? Sekarang ni masih nampak semakin cergas, semakin handsome, semakin macam-macam lah. Dan amazingly, saya menjadi ambassador masa edah dalam sakit. Masa saya dalam sakit itulah saya jadi ambassador. Sebab bila ramai kawan-kawan melawat semua tak percaya. You kata you kena serangan jantung. Tapi kenapa nampak sihat, cakap macam orang yang tak sakit? Sebab kesan pada orang yang sikit share kan. Orang yang kena serangan jantung ni, pertama dia tak boleh cakap kuat. Dia tak boleh cakap banyak. Nanti dia oksigen dia putih. Kemudian minum kena jerit sikit-sikit, bukan boleh teguk sebut. Pun sama juga. Bila kita teguk ayak tu, dengan cara biasa, dia akan termuntah keluar balik. Itu minggu yang pertama lah saya alami semua tu. Tapi selepas 2 minggu tu saya macam betul-betul sangat sihat. Tak seperti orang yang kena serangan jantung. Sepatutnya saya buat sharing ni dah lama dah. Cuma saya minta kat Dr. Ju, bagi Sat. Saya takut Sat lagi kita terlalu ni, saya pengsan pula kan. Jadi saya kata tak apa, kita tengok progress dia. Tapi actually 2 minggu saya recover. Honestly saya cakap 2 minggu saya recover. Dan macam mana saya jadi ambassador tu, bila kawan-kawan melawat, saya share saja. Ini yang produk yang saya pakai macam ni. Dan mereka tertariklah dengan produk ni.
Jadi saya pun menjadi ambassador. Jadi saranan saya, kita cubalah produk, kita share, semoga bermanfaat. Mungkin sedikit keputusan kita yang sedikit kecil itu boleh mendatangkan pendapatan yang besar. Dan dulu solusi saya adalah mencari kesihatan. Hari ini saya mendapat bonus kesihatan dan tambahan pendapatan. Terima kasih untuk malam ni. Itu sedikit sharing dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah.